So, gambar yang first ni kita boleh nampak yang Neonimus tengah macam check askar-askar robot kecil labah-labah dia yang dipanggil sebagai little guy, yang dia dah hantar agaknya dekat semua tempat yang ada dalam komputer/PC dia ni. Lepas tu kalau tengok kita dah nampak rambut Neonimus. So probably Neonimus tu memang bukan Victor, dah confirm dia new character yang kita akan kenal dalam movie 2 nanti. Lepas tu kita nampak Alicia tengah bertarung dengan dua karakter villain baru, which is sama ada dia Lanun or pasukan askar upahan. Dan sebelum ni kebanyakannya kita dah tengok masa dekat teaser trailer 3 and juga kat sneak peek. Lepas tu kita nampak yang Ali berjumpa dengan Rizwan, Dos dan Tres. Probably mungkin dia nak dapatkan maklumat daripada Ali ataupun nak memberi amaran kepada Ali. Or what if Neonimus ni ada kaitan dengan Zero. So sebab itulah Rizwan, Dos dan Tres jumpa Ali. Who knows? Lepas tu kita nampak kat babak berikutnya dalam trailer ni ada dua kapal yang terbang kat luar Cyberraya. So dalam movie 2 ni kemungkinan kita akan explore lebih lagi luar Cyberraya. Lepas tu ada keluar perkataan permainan baharu, dan dalam 4 huruf A tu ada satu huruf A kat baharu tu dia tulis, huruf A tu ada logo Satria bentuk macam diamond gitu. Lepas tu ada karakter baru ni, which is dia macam pirate. Dia buta sebelah mata, and bawah baju dia macam armor tu ada macam satu logo, and logo tu pun sebelah ada macam penutup mata juga, lebih kurang macam karakter baru ni. And sama ada karakter baru ni Zero or Neonimus, or dia just Lanun atau askar upahan yang Neonimus upah. Who knows? Lepas tu kita nampak Agent Feed, Agent Bobby, Agent Baka and satu karakter baru yang pakaian dia ada tulis ARC. So teori Abang Din, ARC tu adalah Azurium Reserve Center, ataupun bahasa Melayu dia Pusat Servis Mula Azurium. And kalau korang tengok baju karakter baru sebelah Agent Baka tu, dia macam baju pekerja offshore, pekerja luar daripada kawasan, macam outstation gitulah, macam dekat dalam air. So that's why baju Agent Feed, Bobby dengan Baka macam baju baru, macam baju diving, baju menyelam. Kalau korang perasan dekat baju diorang ada warna yang berbeza-beza, so melambangkan diorang teras apa. Macam Agent Bobby, Agent Inviso. Lepas tu Agent Feed warna merah Techno, Agent Baka Agent Combat, so warna biru, macam biru cair gitu. Lepas tu kita nampak scene Alicia dan dia pakai Iris, memang gempak. Lepas tu Ali dalam suit Satria tengah gunakan Yosing dia dan juga mekanisme dari suit magnetik dia untuk mengalahkan dua droid yang terkena hack or override mode gitu. Lepas tu kita nampak Alicia hidupkan Iris, dan Alicia nak gunakan override mode. Dan ada satu scene lagi ni pun macam Alicia tengah gunakan override mode. Dan selepas tu kita nampak scene Satria tengah lawan dengan droid combat or buster droid, dan dia tengah menahan serangan daripada droid yang gegasi tu, buster droid ataupun droid combat. Dan Satria tengah menggunakan perisai, so probably ni tengah dalam mood Satria combat kot, thrust combat. Sebab kita kena ingat Satria ni dia boleh guna 4 thrust mata, iaitu Techno, Neuro, Inviso, Combat. Lepas tu kita nampak 3 ketua thrust, Agent Guns dengan 2 agent ketua thrust baru, iaitu Agent Neuro dengan Inviso yang baru.
Diorang tengah melindungi Datuk teman dekat wheelchair. Dia macam Profesor Charles Xavier dari X-Men dah. Macam Profesor X. Tapi yang peliknya, ejen Dayang tak ada. Sama ada ejen Dayang digantung tugas ataupun Robert Lee dia pergi settlekan masalah hack ni. Sebab dia techno kan, who knows. Lepas tu kita nampak ejen Jeff dan juga ada ejen-ejen lain yang dah tumbang disebabkan diserang droid-droid mata yang dihack ataupun terkena override mode. Lepas tu kita nampak duo Alisha and Satria Ali dan dua karakter tak tahulah robot ke ataupun askar upahan yang berpakaian seolah-olah robot terkena double kill macam tembakan anak panah ataupun tembakan sniper. Adakah ia Rosa ataupun Alisha ataupun karakter lain yang sebenarnya. Tu kena tunggu movie 2 Misi Satria bulan Mei nanti. Lepas tu kita nampak dalam babak ni yang General Rama dia macam seolah-olah tengah marah. So dia tutup mata dia nak sembunyikan kemarahan dia dan kesedihan dia guna spek mata. Lepas tu kalau perasan kat belakang General Rama tu ada macam data ejen Alisha dan berwarna merah. Probably bawah tu tulis down kot, like ejen Alisha tak aktif, dia cedera parah ke kan, probably takkan terkorban kot, I don't know. Lepas tu kita nampak ni full body Satria for the first time. Lepas tu ejen Baka tengah macam menghalang satu bus daripada berlanggar, I guess, time kat Smart Tunnel. And probably ni masa mission pertama ejen Ali dalam suit Satria sama pasukan lama dia time sebelum ni, iaitu Chomot, Alisha and ejen Baka. Lepas tu kita nampak babak ni sebelum ni dalam teaser trailer 3, iaitu Alisha yang dah tombang, sama ada dia kena serang droid ataupun dia gunakan banyak tenaga time guna Iris, so dia pengsan. Satria, bangkit. Lepas tu title card pun keluar, iaitu Ejen Ali The Movie 2 yang berjudul Misi Satria. Dan akan keluar kat Pawagam Malaysia pada Mei 2025. Tarikh rasmi kita tunggu dalam final trailer ataupun official trailer 2 nanti, yang insyaAllah maybe dah tak lama lagi, who knows. So itu saja breakdown daripada saya, D-Max Trigger.